Pada tahun 1880, sebahagian besar Semenanjung Malaya adalah hutan lebat. Pada tahun 1920, Malaya menghasilkan lebih separuh bekalan getah asli dunia. Dalam 40 tahun, hampir 2 juta orang India Selatan telah tiba di bumi ini. Banyak yang tidak pernah pulang. Getah tidak sahaja mengubah ekonomi Malaya, ia mengubah siapa yang tinggal di sini. Dan ia membentuk ketidaksamaan yang kita masih lihat hari ini. Ini adalah kisah itu. Pada 1876, seorang penjelajah British bernama Henry Wickham mengambil 70,000 benih pokok Hevea brasiliensis dari hutan Amazon tanpa kebenaran Brazil. Dari 70,000 itu, hanya 22 anak benih hidup dan sampai ke Singapura. 22. Pada ketika itu, tiada siapa yang peduli. Getah tidak bernilai secara ekonomi. Brazil menguasai pasaran getah liar dari Amazon dan ladang tidak masuk akal dari segi kewangan. Yang mengubah segalanya bukan benih, tetapi roda. Pada 1888, John Dunlop memperkenalkan tayar pneumatik. Kemudian industri automobil meletup. Tiba-tiba setiap kereta memerlukan tayar, setiap tayar memerlukan getah asli dan bekalan Amazon tidak mencukupi. Ketika itulah 22 anak benih kecil di Singapura mula kelihatan seperti emas hijau. Dan seorang botanis bernama Ridley yang sudah bertahun-tahun menawarkan benih getah kepada sesiapa yang sudi mendengar, akhirnya mendapat pendengar. Henry Ridley, pengarah kebun botani Singapura, memperkenalkan kaedah ketukan herringbone pada 1895. Potongan berbentuk V ini membolehkan lateks mengalir tanpa merosakkan pokok. Ridley bawa benih ke ladang-ladang tapi orang ejek dia sebagai Ridley gila. Apabila penyakit Hemilea Fastatrix musnahkan kopi, benih Ridley akhirnya jadi harapan. Mengapa Malaya dan bukan koloni Britain yang lain? 3 faktor. Pertama, tanah laterit merah Malaya dan iklim khatulistiwa adalah sempurna untuk pokok Hevea. Suhu konsisten sepanjang tahun, hujan yang mencukupi. Kedua, industri biji timah sudah membina jalan kereta api, pelabuhan dan aliran modal di pantai barat. Getah hanya perlu menumpang sistem yang sudah ada. Ketiga, sistem residensi British sudah memberikan kuasa kawalan ke atas tanah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tanah boleh diserahkan kepada syarikat British. Buruh boleh diimport. Malaya bukan dipilih secara kebetulan. Ia direka bentuk untuk ini. Dan mengapa buruh Tamil? Bukan kerana mereka satu-satunya pilihan, tetapi kerana mereka pilihan yang paling mudah bagi sistem kolonial. Orang Melayu tempatan mempunyai akses kepada tanah sendiri melalui sistem adat. Mereka tidak perlu bekerja untuk gaji kecil di ladang orang lain. Dan polisi British secara aktif tidak menggalakkan orang Melayu terlibat dalam ekonomi ladang. Ada reka bentuk politik di sebalik ini. Lebih 1.7 juta orang India berhijrah ke Malaya antara 1840 dan 1942. Kebanyakannya melalui sistem Kangani. Kangani bermaksud pengawas dalam bahasa Tamil. Seorang ketua buruh India akan balik ke kampung asalnya untuk merekrut pekerja dari keluarga dan kaum mereka sendiri. Di bawah sistem ini, pekerja tidak mempunyai kontrak langsung dengan majikan ladang. Kontrak mereka hanya dengan Kangani. Ini bermakna Kangani mempunyai kuasa mutlak. Rekod sejarah mendokumenkan laporan penderaan, gaji yang diputar belitkan dan pengrekrutan kanak-kanak. Namun sejarawan berbeza pendapat tentang skalanya. Ada yang berhujah sistem ini juga memberi jaminan komuniti kepada pekerja yang jauh dari kampung halaman. Pertumbuhan itu adalah fenomena. Pada 1897, hanya 345 ekar getah di seluruh Malaya. Pada 1920, Malaya menghasilkan lebih daripada separuh bekalan getah asli dunia. Bandar-bandar berkembang. Jalan kereta api dibina. Kemakmuran itu nyata. Tetapi kita mesti tanya, kemakmuran untuk siapa? Ladang dimiliki oleh syarikat British dan Eropah. Keuntungan dibawa pulang ke London. Dan sistem kontrak penal yang membolehkan pekerja didakwa di mahkamah jika mereka cuba mogok atau melarikan diri, bermakna selama berdekat-dekat pekerja dipenjara secara harfiah dalam kontrak mereka. Sistem ini hanya dimansuhkan antara 1921 dan 1923. Perang Dunia Pertama meletupkan permintaan getah, tayar kenderaan tentera, kelengkapan perang. Tetapi apabila perang berakhir, harga runtuh. Syarikat-syarikat British melaksanakan skim Stevenson pada 1922. Had pengeluaran untuk menaikkan semula harga. Pengeluaran dipotong, jam kerja dikurangkan, upah jatuh. Syarikat terus mengaut keuntungan melalui kawalan harga, sementara pekerja menanggung ketidaktentuan. Tetapi sesuatu sedang berubah. Idea-idea tentang hak buruh yang sedang berkembang di India di bawah gerakan kemerdekaan Gandhi mula masuk ke Malaya. Pekerja yang dahulunya menerima nasib mereka dengan diam mula mempersoalkan keadaan. Mogok-mogok kecil berlaku di ladang-ladang sepanjang tahun 1920-an. Dan dengan pemansuhan kontrak penal, buat pertama kalinya, pekerja mempunyai sedikit kuasa untuk bertindak balas. Permulaan yang kecil tetapi bermakna.
8 Disember 1941, tentera Jepun mendarat di Kota Bharu. Dalam 70 hari, seluruh semenanjung jatuh, ladang-ladang terbengkalai. Pekerja Tamil ditinggalkan tanpa gaji dan tanpa bekalan makanan. Semasa pendudukan, Amerika Syarikat kehilangan akses kepada getah Malaya dan terpaksa membangunkan getah sintetik secara besar-besaran. Apabila Malaya bebas pada 1945, getah asli terpaksa bersaing dengan pesaing sintetik yang lebih murah. Era keemasan sudah berakhir. Apabila harga getah jatuh secara kekal pada 1960-an dan 70-an, ladang-ladang mula ditutup atau ditukarkan kepada sawit. Komuniti Tamil ladang bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan segala-galanya sekaligus. Rumah, sekolah Tamil, kuil, klinik, rangkaian sosial. Seluruh ekosistem kehidupan mereka wujud di dalam ladang. Dan mereka tidak dibina untuk dunia di luar ladang. Program-program kerajaan seperti Felda ditujukan kepada peneroka Melayu, bukan pekerja upahan Tamil. Apabila ladang pergi, tiada sebarang jaring keselamatan yang menunggu mereka. Cuba ini, buka Google Maps, lihat kawasan perumahan besar di Lembah Kelang dan tanya orang tua di sana apa yang ada sebelum. Hampir pasti jawapannya ladang getah. Dan di antara bangunan kondominium dan kompleks membeli belah, kadangkala anda akan temukan sebuah kuil Hindu Tamil kecil yang nampak tersesat, dikelilingi oleh bangunan moden. Kuil-kuil ini ada lebih dahulu. Ladang yang mengelilinginya sudah pergi, tetapi kuil tetap berdiri, sering menjadi titik konflik antara komuniti Tamil yang cuba mempertahankan tapak sakral mereka dan pemaju yang mahukan tanah itu. Komuniti India Malaysia yang hari ini berjuang secara tidak seimbang dalam kemiskinan bandar. Itu bukan takdir dan bukan kelemahan budaya. Itu adalah akibat daripada sistem yang direka bentuk tanpa keluar yang jelas untuk mereka apabila era ladang berakhir. Tetapi pada masa yang sama, komuniti ini telah membina sesuatu yang luar biasa. Profesional, ahli perniagaan, seniman, pemenang anugerah. Mereka membawa warisan Tamil dalam bahasa, muzik, seni bina kuil, masakan, yang kini sebahagian daripada tenunan Malaysia. Kedua-dua kenyataan ini adalah benar. Dan kedua-duanya adalah warisan getah. Getah membina Malaysia moden. Ia membina jalan, bandar dan infrastruktur negara ini. Tetapi ia membina semua itu di atas buruh yang tidak dibayar dengan adil. Di atas tanah yang diambil tanpa persetujuan bermakna dan di atas kehidupan jutaan manusia yang datang dengan harapan dan tinggal tanpa jaminan. Sejarah terbaik adalah sejarah yang mendorong kita untuk membina masa depan yang lebih adil. Terima kasih kerana menonton Tanah Air.